Perak Sejahtera 2030. Kalau komen perlukan bimbingan, latihan ataupun nak mohon apa-apa pembiayaan pertanian, bolehlah komen terus pergi ke laman web www.peraksejahtera.com. Bersama-sama lah kita hebatkan sekuriti makanan negeri Perak. Barulah Perak Sejahtera 2030. Jadi untuk sekuriti makanan keluarga dan juga untuk pertanian mandiri, kita boleh ternak sendiri ayam penelur, maksimum pun 5 ekor sudah cukup. Macam saya ni, dalam ni ada 20 lebih. Kita tengok hasil dia. Tu dia. Ayam tengah sibuk bertelur ni. Sumber protein segar daripada tepi halaman rumah sahaja. Okey, selain daripada sumber protein daripada telur ayam, kita kalau mana yang ada ruang dan ada sedikit modal, kita boleh menternak ikan telepia ataupun ikan keli di sekitar rumah. Jom kita jalan-jalan. Ini adalah salah satu lagi sumber protein yang ada untuk keluarga saya, iaitu ikan telepia. Buat telepia ni dah hampir 2.4 kilo, 2.5 kilo. Ini telepia ni memang sedap, tak ada bau. Ini adalah ruang yang saya gunakan untuk ulat-ulaman dan juga saya tanam daun kesum untuk kita buat gulai lah. Daun kesum ni herba untuk kita masak asam pedas. Kita tanam daun kesum dan juga celom. Okey, pokok kari kita boleh tanam dalam pasu. Pokok kari tak perlu beli daun kari. Boleh jimat. Kita tanam kari dalam pasu sahaja. Okey, kalau mana yang ada ruang dan ada sedikit modal, kita boleh buat kolam ikan. Kolam ikan teknik ni kita belajar daripada sahabat daripada negara jiran, hanya memerlukan satu pam untuk 2 kolam. Tanah telepia, sini pun telepia campur dengan ikan lampam. Reban macam ni, mana yang ada modal boleh buat. Ini dipanggil teknik pertanian bersepadu, di mana tak ada pembaziran. Di atas je kita menternak ayam, najis jatuh ke bawah. Di bawah ni kita ternak ikan keli. Air daripada ikan keli ni kita boleh gunakan untuk menyiram sayur-sayuran. Ini yang dikatakan zero waste ni. Lepas itu, selain daripada itu, ikan keli ni juga kita boleh juga jual pada peternak ikan keli untuk kolam pancing. Dan kalau yang pandai, kita boleh buat dedak hasil daripada ikan keli ni. Yang penting reban teknik macam ni dia tiada bau dan juga amat kurang lalat. Siapa yang ada kata orang modal, kita boleh gunakan teknik ni. Okey, kesimpulannya, gunakan ruang sekitar rumah dengan sebaiknya. Jangan mengharapkan barangan daripada luar untuk keperluan kita. Perak Sejahtera 2030.